Tanpa melengahkan masa lagi, ana menjemput dengan mempersilakan Ustaz Muhammad Salahuddin bagi meneruskan daurah kita pada petang ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita sama-sama pada malam ni meneruskan sesi pembacaan, sesi muzakarah, sesi belajar berdasarkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelum ini, pada pertemuan yang lepas, kita sudah selesai membicarakan tentang ilmu akidah secara ringkas dan secara perkara yang pati, perkara yang poin utama, perkara yang wajib kita semua berpegang. Tidak boleh kita tidak berpegang pada perkara-perkara tersebut. Tidak boleh kita nafikan pada perkara-perkara tersebut. Kita sudah selesai dah bincang tentang ilmu akidah daripada kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan sebelum ni Amba sudah menyebutkan bahawasanya kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini dia menghimpunkan 3 fan ilmu, 3 bidang ilmu, iaitu bidang ilmu akidah, bidang ilmu fiqh dan juga bidang ilmu tasawuf. Yang mana 3 ilmu ini adalah disebut sebagai din, agama kita. Yang mana di dalam hadis Jibril datang bertemu Rasulullah. Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jadi para ulama memahami daripada sekalian banyak dalil, itulah maksud utama daripada kita belajar. Okey, jadi sebelum ni kita selesai dah tentang ilmu akidah dan kita sekarang akan mula masuklah dalam perbahasan ilmu fiqh pula. Okey, jadi seperti mana sebelum ni pada perbahasan ilmu akidah kita sebut bahawasanya marhalah kitab kita ni adalah marhalah mubtadi, yang mana sifatnya hanyalah menerangkan, maksudnya talqin, dia sebut terima. Okey, dia tidak akan bincang secara melek-lek. Dia hanya berbentuk pati. Apa yang perlu tahu. Jadi kalau kita perhatikan lepas ni, kitab kita ni dia tidak akan bincang secara terlampau panjang lah. Dia bincang, dia sebut perkara yang wajib semua orang perlu tahu benda ni. Okey. Jadi kita masuk, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil wudu'. فروض الوضوء 6. الأول النية، الثاني غسل الوجه معها وحده من منابت الشعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Okey. Jadi sebelum tu sesiapa yang ada sebarang soalan lepas ni boleh tanya je lah. Dan Amba sendiri, Anas sendiri minta maaf lah untuk 2 sesi sebelum ni keadaan kurang kondusif. Jadi bermula malam ni insyaAllah lebih elok lah insyaAllah. Jadi kalau ada sebarang persoalan, kalau Anas terlalu laju sebab nak kejar untuk khatam ni, jadi kena laju sikit. Kalau terlalu laju, kalau ada yang terlepas, boleh tanya sahajalah, boleh tuliskan dekat ruang komen tu, insyaAllah Amba
Ana bacalah lagi. Okey, jadi kata pengarang, faslun fi furudil wudu. Ini satu fasal pada membicarakan tentang fardu wudu. Furudul wudu'i sittah. Kata pengarang, fardu wudu ada 6 perkara. Okey, jadi yang pertama fardu. Fardu adalah satu istilah di dalam ilmu usulul fiqh yang bermakna ma talabahu syari'u talaban jaziman. Satu tuntutan, satu tuntutan, satu perkara yang talabahu syari'u, syarak menuntut, talaban jaziman, akan sebagai tuntutan yang putus. Okey, itu maksud fardu. Jadi wa hukmuhu annahu yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuh. Jadi perkara fardu diberi pahala kepada orang yang buat dan layak mendapat siksaan bagi orang yang tinggal. Okey, itu saya ringkaslah. Okey. Jadi pengarang mengatakan fardu wudu ada 6 perkara. Dalam kebanyakan perkara di dalam ilmu fiqh ni, fardu dan rukun kebiasaannya membawa kepada maksud yang sama. Ini secara umum lah. Fardu dan rukun membawa kepada makna yang sama dengan maksud wajib seorang itu buat benda tu. Kalaulah dia tidak buat, ibadah yang dibuat tu tidak sah. Okey, dalam kebanyakan perkara. Kecuali adalah mustasnayat dia. Antaranya di dalam masalah haji. Okey, dalam masalah haji adanya beza di antara wajib haji dan rukun haji. Okey, dalam masalah lain kebanyakannya sama sahaja. Wajib fardu rukun, fardu wudu membawa makna yang sama dengan rukun wudu. Begitulah juga fardu sembahyang membawa makna yang sama dengan rukun sembahyang. Ini secara umum. Okey, jadi kata pengarang kita, fardu wudu ada 6 perkara. Pengarang kita pada masalah wudu ni, dia menggunakan istilah furudul wudu'i sittah. Fardu wudu 6 perkara. Okey. Ana nak ajak untuk perhatikan sedikit tentang istilah yang digunakan oleh para ulama. Kita tengok dalam bab solat, faslun fi Okey. Dalam bab solat, kitab kita guna istilah yang sama. Wa furudus solati. Okey, tak apalah. Kebanyakan kitab lain, kita buka kitab seumpama Safinatun Najah, pada masalah wudu dia gunakan istilah furudul wudu. Tetapi pada masalah sembahyang dia gunakan istilah arkanus solah. Okey, dan begitulah juga banyak lagi kitab-kitab lain. Jadi sebahagian kitab ada yang membezakan furudul wudu dengan ada membezakan di antara fardu dan rukun. Secara asasnya kita hamba sebut dah tadi, maknanya sama sahaja. Okey, dan kitab kita Risalah Jamiah dia tidak membezakan. Dekat sembahyang pun dia guna furudus solah, dekat wuduk pun dia guna furudul wuduk. Okey. Jadi ulama yang membezakan antaranya dia membawa satu nuktah atau faedah. Mereka mengatakan bahawasanya kalau digunakan istilah fardu ataupun furud, maka membawa maksud perkara tersebut tidak wajib adanya mualah berturut-turut. Okey, adapun kalau digunakan istilah arkan, rukun, maka wajib berturut-turut. Tapi sebab kita tak guna, sebab dekat pembahagian perbahasan solat tu dia guna furudus solah, maka hamba tidak hurai secara panjang lah pada masalah ni. Okey, sebahagian kitab dia akan guna arkanus solah. Tak apalah, kita masuk saja. Furudul wudu sittah. Fardu wudu ada 6 perkara. Al-awwalu an-niyyatu. Yang pertama, fardu wudu yang pertama adalah niat. Okey. Kerana wudu adalah ibadah. Wudu adalah ibadah. Dan setiap ibadah berhajat kepada niat. Okey. Innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah berhajat kepada niat. Okey. Wudu adalah ibadah, jadi wudu berhajat kepada niat. Okey. Itu salah satu dalil lah. Ada lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya perlunya niat pada masalah mengangkat hadas. Okey, wuduk mengangkat hadas kecil. Begitu juga mandi mengangkat hadas besar. Adalah perbahasan. Hamba sebut secara begini, secara sepitah lalu begini, isyarat adanya perbahasan yang panjang. Kerana di dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawasanya
masalah mengangkat hadas tidak berhajat kepada niat. Okey, adalah dalil mereka dan kita pun ada dalil kita. Kita tidak akan bincang secara panjang. Lepas ni bolehlah belajar di universiti dan sebagainya akan perkara tersebut. Okey, jadi kita sebut dah awal-awal peringkat kita adalah mubtadi, mula-mula nak belajar, jadi kita tidak akan sebut secara terlalu panjang lah. Okey, berkenaan dengan niat. Niat, wuduk, fardu wuduk adalah niat. Okey, jadi para ulama ni apabila membicarakan tentang niat, mereka akan bincang tentang perkara-perkara yang berkait dengan niat, iaitu antaranya adalah tempat niat. Okey, jadi semua ulama mengatakan bahawasanya tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati. Adapun mulut, lisan, lidah ni, dia adalah untuk membantu hati. Dia membantu, dia sebut di mulut adalah kerana untuk membantu hati menghadirkan niat. Okey, kalaulah berbeza apa yang berada di dalam hati dan apa yang disebut di mulut, maka ambil apa yang ada di dalam hati. Okey, apabila kita sebut bahawasanya tempat niat adalah di dalam hati, maka hukum berlafaz dengan niat adalah hukumnya menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, hukumnya adalah sunat. Okey, kalaulah seseorang itu tidak berlafaz dengan mulut, tidak berlafaz dengan lisan dia akan niat tersebut, maka hukum wuduk dia, solat dia dan sebagainya masih lagi sah, tak ada masalah. Okey, yang dituntut adalah hadirkan niat dalam hati. Okey, seterusnya, bagaimanakah hadirkan niat dalam hati? Hadirkan niat dalam hati ni, iaitu niat ni maksudnya al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Qasad yang disertakan dengan perbuatan. Qasad, adanya keinginan yang disertakan dengan perbuatan. Ada keinginan dalam hati untuk mengangkat hadas kecil. Aku nak angkat hadas kecil. Okey, mengangkat pun maksudnya menghilangkan. Aku nak hilangkan hadas kecil. Aku nak berwuduk. Aku nak ikutlah apa-apa sahaja pun, asalkan makna yang sama. Aku nak mengangkat hadas kecil. Aku nak berwuduk. Okey, maka sudah memadai. Adakah kena berlafaz sahaja aku mengangkat wuduk kerana Allah Ta'ala? Adakah mesti bercakap dalam hati gitu? Adakah mesti bermonolog begitu? Maka tidak. Maksudnya kalaulah dia bermonolog begitu, insya-Allah wuduk sah lah. Sebab memang dia lebih menzahirkan lagi kan. Tapi kalaulah dia tidak sampai tahap tu sekalipun, maksudnya tidak sampai untuk tahap hadithun nafsi, bermonolog, masih lagi sah, iaitu dengan dia adanya keinginan untuk buat. Okey, tetapi keinginan tu betul lah. Maksudnya ketika dia mengenakan basuhan pada muka dia, dia kenakan basuhan pada muka tu dengan qasad, dengan keinginan, dengan tujuan untuk mengangkat hadas. Itulah makna niat. Okey, jelas, selesai. Kemudian dalam masalah niat wuduk ada beberapa martabat lah. Okey, waktu kita tinggalkan sedikit untuk selepas ni lah, tak mau masuk. Apa yang nak masuk adalah berkenaan dengan wuduk, adanya satu lagi perkara, iaitu wuduk adalah mengangkat hadas. Wuduk adalah mengangkat hadas. Boleh untuk dia berniat, aku mengangkat hadas. Aku mengangkat hadas kecil. Aku berwuduk. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ada masalah orang yang hadas dia berkekalan. Okey, kalau orang yang biasa, orang yang sihat dan sebagainya, tak ada masalah. Dia ada hadas pada anggota dia, kemudian dia berniat untuk mengangkat hadas, dia berniat untuk berwuduk, selesai masalah. Adapun orang yang berkekalan hadas pada anggota dia. Berkekalan hadas ni contohnya macam mana? Contoh orang yang berlaku istihadah pada dia. Ataupun orang lelaki yang, ataupun perempuan, ikutlah siapa sahaja pun. Orang yang berlaku salisul baul. Kencing yang berterusan. Kita sebut kencing dedah. Okey. Ataupun kentut berpanjangan. Salisul rih. Okey. Keluar semua angin. Kod depan ke kod belakang, ikutlah. Maka orang yang berkekalan hadas pada dirinya, maka tidak bolehlah untuk dia berniat mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Macam mana dia nak hilangkan hadas sedangkan hadas berkekalan pada diri dia? Okey, maka pada keadaan tersebut dia kena niat untuk mengharuskan sembahyang. Sebagai contoh, istibahah lis-solah. Okey, payah bahasa Arab. Okey, bahasa Melayu.
Hak penting adalah apa yang kita qasak, apa yang kita inginkan. Qasak aku buat ni untuk mengharuskan sembahyang. Sebagai contoh orang yang istihadah, dia berwuduk, aku berwuduk untuk mengharuskan sembahyang. Okey, maka wuduk dia begitu. Okey. Sebelum kita masuk sedikit lagi, sebab tadi yang bersebut tentang hadas ada pada anggota dan sebagainya, apakah maksud wuduk ni? Wuduk ni sebenarnya adalah dia menghilangkan hadas. Hadas ni adalah satu amrun i'tibari, satu perkara i'tibari yang yaqumu fil a'dha, yang berada pada anggota ketika mana seseorang itu berhadas. Sebagai contoh, hadas kecil, maka pada anggota orang tu ketuk sebagai contoh, ataupun dia tak ada air sembahyang lah. Okey, maka sebenarnya pada anggota dia, anggota wuduk dia, pada tangan dia, pada muka dia, pada kaki dia, adanya satu amrun i'tibari, satu perkara yang ada hadas lah situ. Okey, ada hadas, begitulah. Nak khabar pun payah tak? Ada amrun i'tibari yang ada pada di situ, yang berada pada di situ. Jadi apabila seorang itu mengambil basuhan dengan niat berwuduk sebagai contoh, ataupun niat menghilangkan hadas. Okey, mula-mula dibasuh muka dia, maka pada muka dia hilang dah hadas, hilang dah perkara yang berada pada muka dia tersebut, hilang dah hadas tu. Okey, kemudian dibasuh tangan, hilang dah hadas pada tangan dia. Okey, dan seterusnya lah. Kalaulah dia berjunub, maka hadas tu berada pada seluruh tubuh. Apabila dibasuh, hilang sikit-sikit dan sebagainya. Okey, jadi balik tadi pada orang yang daimul hadas, orang yang berkekalan hadas, dia tidak boleh lah untuk hilangkan hadas. Kerana hadas tu memang sentiasa berada pada dia. Kerana keluarnya sesuatu daripada dua jalan tersebut. Keluarnya sesuatu daripada jalan depan dia, jalan belakang dia, ikutlah. Okey, selesai tentang niat. Kemudian, athani, ghuslul wajhi ma'aha, membasuh muka bersama dengan niat. Ghuslul wajhi ma'aha ay ma'an niyati, membasuh muka berserta dengan niat. Okey. Yang pertama adalah basuh. Basuh adalah, maksud basuh adalah mengalirkan air. Sayalanul ma', mengalirkan air. Adapun kalaulah dia hanya mengenakan air tanpa mengalir, sebagai contoh guna spray. Okey, ni spray Febreze ni. Tak nampak tak? Sebagai contoh. Sak ni gitu. Walaupun sabun sikit. Sebagai contoh, dia spray. Dia spray, air tu tak mengalir. Maksudnya air tu sikit je. Ada titik-titik sini, titik-titik. Adakah dikira memadai? Tidak. Nak dikirakan memadai, mestilah mengalirkan air. Jadi kalau dia nak guna spray, tak ada masalah. Tapi dia kena spray banyak, supaya air tu mengalir. Air mengalir. Okey. Adanya mengalir air, barulah dikira basuh. Basuh adalah sayalanul ma', mengalirnya air. Okey. Jadi kalau dia nak guna spray, boleh. Tapi kena spray banyak sampai mengalir air. Begitulah juga pada masalah lain. Dia nak guna air dalam botol, nak guna sikit, boleh. Dia tuang sedikit, mengalir air. Boleh alirkan air pada basuhan, maka dikirakan sah. Itu basuhan. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Ma'aha, ma'an niyati, membasuh muka berserta dengan niat. Okey. Kenapa? Sebab pengarang kita tulis membasuh muka berserta dengan niat. Kerana niat mestilah berada pada permulaan ibadah. Niat mestilah berada pada permulaan ibadah. Maka permulaan ibadah bagi wuduk adalah membasuh muka. Okey, jadi ketika mana dia membasuh muka tersebut, mestilah dia ada niat, ada qasak, ada keinginan bahawasanya apa yang dibuat tersebut adalah untuk mengangkat hadas. Okey, sebagai contoh dia ambil air, dia basuh sini, tapi dia tak niat lagi. Dia basuh tu basuh sahaja sebagai contoh. Basuh sebab nak hilangkan kotoran pada mata. Ikutlah apa sahaja contoh yang dia nak buat, ikutlah. Maksudnya dibasuh ni mula-mula bukanlah kerana wuduk. Okey. Kemudian selepas dia basuh, barulah dia niat. Hak ni adalah basuhan wuduk. Maka caranya, hak ni je dikirakan wuduk, kemudian hak atas diulang kembali. Okey, begitu. Bukanlah semestinya kena tepek air, niat situ. Okey, kalau terawan niat, basuh dok jadi. Bukan. Maksudnya, basuh muka berserta dengan niat, ataupun maksud niat mestilah berada pada basuhan yang pertama. Kalaulah ada basuhan hak dia dok niat sebelum tu, dia ulang sahaja basuhan tersebut. Okey. Kemudian kata pengarang,
wa haddul wajhi, had muka, had muka maksudnya definisi muka, okey, ataupun border muka, okey. Min manabiti sya'ri ar-ra'si ila muntaha al-lihyaini wadh-dhaqani tulan wa 'ardan min al-udhuni ila al-udhuni. Muka ni pengarang kita ataupun para ulama fiqh akan bahagikan kepada dua. Maksudnya ukuran dia daripada menegak dan juga melintang. Yang pertama dia akan sebut menegak dulu. Min manabiti sya'ri ila muntaha al-lihyain. Daripada tempat tumbuh anak rambut. Tempat tumbuh anak rambut pada kepala. Manabiti sya'ri, tempat tumbuh rambut. Ar-ra'si, kepala. Ila muntahal lihyaini wadh-dhaqani, kepada penghujung dua rahang. Wadh-dhaqani, dan dagu. Tulan, secara menegak. Okey. Jadi had muka adalah daripada tempat tumbuh anak rambut sehingga hujung dagu. Tempat tumbuh anak rambut ni dikira secara ghalib. Ramai-ramai orang tempat tumbuh rambut je sini lah. Okey. Tapi ada juga orang dahi dia suak, dahi dia start sening. Adakah perlu dikira sening? Tak. Kira hak ramai-ramai lah kira sening. Ataupun ada juga kadang-kadang orang rambut dia lebat sangat, start sening rambut dia. Adakah perlu kira sening? Tak. Kira ikut hak ramai-ramai orang. Ghaliban. Ikut hak ramai-ramai orang. Jadi kira sening sampai sini, hak ni muka. Maksudnya sening adalah tempat tumbuh anak rambut. Kalau atas daripada sini tidak dinamakan muka, itu dinamakan kepala. Okey, hot ni dinamakan kepala. Muka dari sini turun sini. Ataupun sini kita sebut tadi kan, muntahal lihyaini wadh-dhaqani, penghujung dua rahang dan dagu. Jadi kalau bawah daripada sini tidak dinamakan muka, itu kepala. Okey. Jelas. Ada hukum yang sangat banyak terkait dengan definisi muka ni. Okey. Lepas ni mungkin akan sebutlah. Ataupun kitab yang seterusnya mungkin akan sebut dengan lebih banyak lagi. Okey. Tu daripada sudut tinggi ataupun sudut menegak. Dari sini ke sampai sini. Adapun wa 'ardan, melintang. Definisi muka secara melintang, minal udhuni ilal udhuni, daripada telinga kepada telinga. Okey, maksud telinga kepada telinga adalah kalau dalam kitab fiqh dia sebut watadil uzun. Anak telinga ni. Okey, ni telinga kita. Di bahagian sini ada semacam bahagian kerah ni kan. Okey, dalam kitab fiqh dinamakan sebagai watadil uzun. Daripada anak telinga ni kepada anak telinga ni. Maksudnya hak belakang ni tidak dinamakan muka. Hak belakang tidak dinamakan muka. Hak belakang tidak dinamakan muka. Jadi untuk dia dikirakan sah wuduk dia, mestilah dia membasuh. Dia membasuh daripada sini sampailah sini. Okey, sini mesti dibasuh kaki. Okey. Dalam masalah wuduk terutamanya ada satu masalah yang biasanya berlaku, iaitu pada masalah sideburn. Kebiasaannya bagi orang yang berambut panjang. Okey, dan kebiasaan orang berambut panjang adalah perempuan lah. Adakah perlu basuh sideburn dia ketika wuduk? Kerana membasuh muka ni mestilah membasuh sekaliang bulu yang berada pada muka. Sebagai contoh, kening dia panjang, lebat. Okey, maka hak lebat sampai ke sedepa tu kena basuh belaka. Ataupun misal dia panjang sangat, sedepa misal dia, kena basuh belaka. Sideburn dia panjang, macam mana? Okey. Untuk masalah sideburn, kita sebutkan bahawasanya tadi muka sining ke sining. Sining telinga, anak telinga kepada anak telinga. Okey. Sining, kita nak tahu hak muka, kita ambil satu tali ataupun kabel. Okey, kita ambil hak daripada manabiti sya'ri ni kepada telinga. Kita pergi kepada anak telinga ni. Apa yang masuk ke dalam muka, apa yang masuk bawah ni, itu dinamakan muka. Apa yang tak masuk, hak tu dinamakan kepala. Okey, jelas tak? Maksudnya bahagian sini ke bawah ni dinamakan muka. Hak ni ke atas dinamakan kepala. Jadi kalaulah sideburn ataupun rambut yang dimaksudkan tu tumbuh adalah daripada kawasan atas.
maka itu adalah rambut kepala. Maka tidak wajib dibasuh ketika basuhan muka. Okey. Jadi kena tengoklah rambut tu berasal daripada atas ataupun bawah. Kalaulah segmen dia panjang tu, tempat tumbuh segmen dia adalah sining. Kita ambil dah sining ke sining adalah muka. Okey. Ning kalau ning jelas dah pasal muka. Sining ke sining adalah muka. Rambut segmen dia panjang tu berasal daripada sining sebagai contoh. Berasal daripada kawasan anak telinga sini. Panjang. Panjang secara mana pun dia berada, kalaulah dia berada dalam kawasan muka, wajib dibasuh belaka. Okey. Maksudnya kalaulah tiba-tiba dia ambil segmen dia hak panjang ni, dia selit belakang telinga, tak basuh, tidak sah wuduk dia. Okey. Kalaulah hak panjang tu adalah berasal bukan daripada kawasan muka, sebagai contoh daripada atas tadi, maka tak ada masalah lah untuk dia tidak basuh sebab bukan berada pada kawasan muka. Okey. Basuh muka wajib basuh sekalian bulu-bulu yang berada pada muka. Kecuali jambang, kecuali janggut bagi orang lelaki. Kalau orang perempuan, kena wajib basuh juga. Okey, sebab tu bukanlah perkara yang ghalib. Orang lelaki, kalau janggut dia tebal, tidak wajib dia kenakan air sehingga dagu, sehingga kulit bahagian muka ni. Tidak wajib. Boleh dia selati sahaja janggut dia. Sekiranya janggut tebal, adapun sekiranya janggut nipis sahaja, maka wajib juga dia sampaikan air sampai ke kulit bahagian muka ni lah, kawasan dagu dan sebagainya. Okey, wajib sampaikan belaka. Kalau janggut dia tebal, boleh dia kenakan air bahagian luar sahaja. Okey. Tebal, nipis. Ini hanyalah bagi masalah orang lelaki sahaja. Sebab kalau orang perempuan, wajib basuh semua. Kalau orang perempuan tu janggut dia tebal, Tok Syekh sebagai contoh, dia perempuan tapi janggut tebal, wajib juga sampaikan air sampai ke kulit juga. Okey. Okey, orang lelaki janggut tebal tidak wajib. Tebal dengan nipis nak bezakan macam mana? Tebal dengan nipis kata ulama, beza dia adalah kalaulah seseorang tersebut dia berada pada majlis at-takhatub. Okey, hamba sebut istilah-istilah bahasa Arab ni, ini adalah istilah fiqh lah. Okey, kita penuntut ilmu kena tahulah. Majlis takhatub. Majlis at-takhatub adalah maksudnya adalah majlis ataupun kedudukan kita bersembang dengan orang. Kedudukan kita bercakap dengan orang. Kalau kita nak cakap dengan orang, kita dok duduk dekat sangat, waktu bisik tau. Ataupun kita duduk jauh sangat. Okey, kita duduk sedang-sedang molek. Kita duduk dalam kedudukan sesuai untuk kita bercakap. Okey. Urufnya kata ulama adalah 3 hasta ataupun 1.5 meter. Okey. Jadi kalau kita berada pada kedudukan 3 hasta lebih kurang 1.5 meter, kita berada di hadapan dia, kita nampak tak kulit pada dagu dia. Kalau nampak kulit, itu dinamakan janggut yang nipis. Kalau nampak kulit, dinamakan janggut yang nipis. Kalau tak nampak, itu dinamakan janggut yang tebal. Okey, janggut nipis ada hukumnya, janggut tebal ada hukumnya. Janggut nipis kena selak sampai ke kulit, janggut tebal memadai zahir saja, bahagian luar saja. Okey, selesai tentang membasuh muka. Okey. Kemudian, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun wuduk yang ketiga, fardu wuduk yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tangan beserta dengan kedua-dua siku. Okey, pengarang kita gunakan istilah ma'al mirfaqain. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah gunakan di dalam Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq. Tetapi pengarang kita gunakan di dalam kitab dia dan juga pengarang-pengarang yang lain, kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i yang lain, kebiasaannya menggunakan istilah ma'al mirfaqaini. Okey, Quran guna hingga, kitab fiqh guna ma'a. Dah nak guna Quran ke nak guna kitab fiqh? Biasa kan ada kan orang tanya gitu kan. Okey. Hak kitab fiqh pun guna Quran juga, tetapi penafsiran dia kita tak boleh pakai zahir begitu saja. Kita kena tahu apa yang ditafsirkan oleh para ulama, apa yang dihuraikan oleh para fuqaha. Okey. Jadi mazhab Asy-Syafi'i kita mengatakan bahawasanya membasuh tangan ni beserta dengan siku. Allah sebut ilal marafiq, hingga ke siku. Ulama khilaf, hingga ke siku kena basuh tak?
Okey, jadi para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya siku basuh sekali. Basuh tangan hingga ke siku kena basuh sekali. Sebab itu digunakan digunakan beserta siku. Maksudnya siku kena basuh sekali. Membasuh tangan beserta dengan dua siku. Okey, membasuh tangan, basuh semua sekali. Kenakan air semua sekali. Daripada hujung jari sehinggalah kedua-dua siku. Hujung jari ada apa? Ada kuku. Jadi kenakan air pada dalam kuku tu lah, pada bahagian yang zahir pada kuku tu. Okey, inilah pendapat mu'tamad di dalam mazhab kita lah. Adalah sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa kuku tidak perlu basuh. Ada pendapat tapi tersebut hak mu'tamad dulu. Hak mu'tamad kena basuh semua sekali. Kena basuh, kena lalukan air, kena mengalirkan air semua sekali tangan sehingga ke siku. Kalau ada perkara yang menghalang air pada tangan kita, wajib untuk hilangkan. Okey. Begitu. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'ratin fi haddihi. Yang keempat, mashu, menyapu syai'in min basyaratir ra'si, sesuatu daripada basyaratir ra'si, kulit kepala. Aw sya'ratin, ataupun satu helai syai'in min sya'ratin, sebahagian daripada satu helai rambut, fi haddihi, pada had kepala, fi haddir ra'si, fi haddihi ay fi haddir ra'si, pada had kepala. Okey, kita masuk satu-satu. Sebelum ni pada masalah muka, pada masalah tangan, pengarang kita menggunakan istilah ghuslu, membasuh. Adapun pada masalah kepala digunakan istilah al-mashu, menyapu. Apakah beza ghuslu dengan mashu? Apakah beza basuh dengan sapu? Basuh, ghuslu, mestilah sayalanul ma', mengalirkan air. Adapun mashu hanyalah usulul balal. Usulul balal, menyampaikan lembapan. Sampaikan lembapan pada sebahagian daripada kulit kepala. Okey, tadi kita sebut dah bahawasanya muka bermula daripada manabitis sya'ri kepada dagu. Okey, jadi dia sampaikan lembapan pada bahagian kulit kepala. Okey, dia tak ada rambut. Okey, dia ada kulit kepala sahaja. Dia sampaikan lembapan pada kulit kepala. Ataupun dia ada rambut, ikutlah. Dia ada rambut, dia sampaikan lembapan pada rambut yang berada fi haddihi, pada kawasan kepala. Okey. Dia sampaikan lembapan pada rambut, banyak mana rambut? Syai'in min sya'ratin, sebahagian daripada satu helai rambut. Maksudnya kalaulah dia ambil rambut dia ni, dia ambil rambut yang berada pada kawasan kepala, dia tak mahu ambil banyak, dia nak ambil selai sahaja. Dia ambil satu urat sahaja. Kemudian dia sapu sebahagian sahaja pada satu urat tersebut. Asalkan satu urat tersebut berada pada kawasan kepala, sah dah wuduk dia. Kita bukan suruh buat gitu, tapi kita nak kata kalaulah dibuat begitu, sah dah wuduk dia. Okey. Sya'ratin bi haddihi, pada kawasan had kepala. Maksudnya mestilah sapuan tersebut berada pada kulit yang berada kawasan kepala ataupun rambut yang berada pada kawasan kepala. Maksudnya adanya perbahasan rambut yang keluar daripada kawasan kepala. Bagaimanakah rambut yang berada pada kawasan luar daripada kepala? Rambut yang panjang. Rambut yang panjang, kepala sini sampai belakang ni, tiba-tiba rambut dia panjang sampai ke belakang. Sebagai contoh, rambut orang perempuan. Dia wuduk, dia hanya kenakan basahan pada kawasan belakang. Okey, sebagai contoh, begitu lah. Kepala sini, dia basuh tu belakang ni. Dia malah nak ejah rambut dia atas ni, dia kenakan basahan tu pada belakang ni. Adakah sah? Tidak sah. Sebab keluar daripada kawasan kepala. Okey, tu yang pertama. Ataupun rambut dia panjang. Rambut dia panjang, dia pun buat ikat naik atas kepala. Dia naik atas kepala, dia ikat rambut dia yang panjang menjadi toncang di atas kepala, dia kenakan basahan pada kawasan atas. Yang mana kalaulah dileraikan, diuraikan rambut tersebut, akan rambut tu berada pada kawasan luar daripada kepala. Maka juga tidak sah. Yang sah mestilah sapu pada kulit
yang berada pada kawasan kepala ataupun rambut yang berada pada kawasan kepala. Syai'in, sedikit sahaja. Okey, sesuatu min basyaratir ra'si, sebahagian daripada kulit kepala ataupun sebahagian rambut. Okey, sah dah wuduk dia. Okey. Jadi syarak suruh sapu. Tiba-tiba orang tu basuh. Apakah hukumnya? Adakah sah? Kalau sah juga, apakah makruh atau tidak? Okey, maka kata ulama, antaranya Al-Imam Al-Bajuri mengatakan kalaulah seseorang tersebut membasuh kepala dia, membasuh rambut dia, tidaklah dihukumkan makruh. Okey, dia ambil air, cetong, buf, dia simbah. Basuh belaka, mengalir air atas kepala dia, basuh berjeruk. Okey, adakah makruh? Tidak makruh. Kerana sapu adalah sampaikan lembapang dan basuh adalah dikirakan sebagai sapu waziyadah dan lebih lagi. Maka tidaklah dihukumkan makruh. Tetapi yang afdal, yang terutama adalah sapu. Dia hanyalah mengenakan lembapang. Memada juga menyapu ni sekalipun dia sapu di atas kopiah sebagai contoh. Ataupun dia sapu di atas tudung. Dia sapu di atas kopiah dan dia sapu di atas tudung. Yang mana sapuan tersebut menyebabkan kenanya lembapang pada kepala dia. Kenanya lembapang pada rambut dia. Okey, kalau kena, sah lah. Okey, dia tak boleh pecah tudung dia. Dia pakai tudung lama dah ni, 2 jam pakai tudung. Maka kalau nak pecah, lamalah pula. Maka dia ambil air. Dia kenakan basahan pada kulit kepala dia. Dia rasa basah tu pada kulit kepala dia. Maka sah. Ataupun dia rasa basah tu pada rambut yang berada pada kawasan kepala tu. Maka basuhan sapuan dia dihukumkan sah. Kemudian, al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua-dua kaki beserta dengan kedua-dua buku lali. Ni pun sama juga pengarang kita menggunakan istilah ma'a. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah sebut wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah gunakan istilah ka'bain, ilal ka'bain, kepada dua buku lali, tetapi pengarang kita menggunakan ma'a, beserta. Jadi kita sebutlah bahawasanya para fuqaha menafsirkan ayat tersebut dengan maksud buku lali kena basuh sekali. Buku lali kena basuh sekali. Membasuh kedua-dua kaki beserta dua buku lali. Buku lali kena basuh sekali. Okey. Samalah juga dengan masalah tangan dan sebagainya, iaitu kalaulah ada sesuatu perkara yang menghalang daripada kenanya air pada kaki, kena hilangkan. Kalaulah tidak hilangkan, yang menyebabkan tidak sampainya air pada kulit kaki, maka tidak sah. Dan betul juga masalah ni adalah ghuslu, membasuh. Maksudnya kena sayalanul ma', kena mengalirnya air. Kemudian yang keenam, as-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. At-tartib dengan maksud mengikut susunan. Ala hadhil kaifiyati, di atas kaifiyat ini, di atas susunan ini. Maksudnya kalaulah dia dahulukan satu rukun di atas rukun yang lain, ataupun satu fardu di atas fardu yang lain, maka fardu yang dia buat mendahului fardu yang lain tersebut tidak sah. Sebagai contoh, dia dahulukan selepas mana dia basuh muka, sepatutnya sapu kepala, tiba-tiba dia basuh tangan. Okey. Asalnya susunan dia adalah basuh muka, kemudian silap. Silap. Okey, asalnya susunan ni adalah basuh muka, kemudian basuh tangan, sapu kepala. Tiba-tiba dia tak basuh tangan. Lepas mana dia dia basuh muka, dia skip tangan. Dia terus sapu kepala sebagai contoh. Kemudian dia basuh kaki dia. Maka yang sah hanyalah sapuan basuhan pada muka dia. Okey. Hak dia buat, dia sapu dah kepala, dia basuh dah kaki, tidak dihukumkan dengan sah. Mestilah dia basuh terlebih dahulu tangan dia, barulah dia ulang kembali sapuan pada kepala dan basuhan pada kaki. Okey. Bukanlah semestinya dia kena ulang wuduk daripada awal. Hak dia buat ikut susunan dah tu, kira selesai dah, kira sah dah. Okey. Hak dia buat ikut susunan dah, kira sah dah. Hak dia kena ulang adalah dia kena ulang balik susunan hak betul. Dan begitulah seterusnya.
Okey. Jelas dah tentang tertib. Soalan saudara yang tanya, hamba jawab lepas ni lah. Hamba jawab pada akhir sesi lagi untuk smoothkan, untuk melancarkan sesi kita insya-Allah taala. Kalau ada soalan lain boleh lagilah tanya. Yang hamba jawab sekadar apa yang tahu je lah. Yang tidak tahu ataupun tidak bersedia hamba jawab wallahu alam sahaja ataupun jawab pada sesi yang lain. Kemudian pengarang kita, kalau kita perhatikan apa yang pengarang kita tulis, tak ada pun ditulis perlunya ada mualah ataupun berturut-turut. Okey, tak ada pun tulis perlu berturut-turut. Hanyalah at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Okey, jadi apabila tidak disebutkan bahawasanya muwalat termasuk di dalam fardu, maka bermaksud muwalat bukanlah fardu. Buat secara berturut-turut bukanlah fardu. Itu hanyalah sunat. Maksudnya boleh dan sah untuk dia ambil wuduk dengan cara sebagai contoh basuh muka pukul 10 pagi. Kemudian dia pergi main futsal, selepas selesai main futsal, dia tidak terkentut dan dia tidak melakukan apa-apa perkara yang membatalkan wuduk. Lepas selesai main futsal, dia sambung basuh tangan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ataupun dia basuh tangan pukul 10, kemudian tengok Netflix pukul 12, pukul 1 barulah sambung kepada sapu kepala. Hukumnya sah, tak ada masalah. Hukumnya sah sahaja, tak ada masalah. Okey, kerana tidak diwajibkan muwalah. Kemudian faslun fil ghusli. Kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu fasal pada menyatakan hukum mandi wajib. Kata pengarang, wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabati. Sekiranya wa in kana alaihi janabatun, dan sekiranya adalah pada dia, adalah di atas dia tersebut janabatun, adanya janabah, adanya junub, adanya hadas besar. Daripada apa? Apakah punca ataupun apakah sebab junub tersebut? Min mujama'atin. Min lil bayan. Min mujama'atin, daripada bersetubuh. Okey. Au khuruji maniyyin, ataupun keluarnya mani. Binaumin, keluarnya mani dengan sebab tidur. Au ghairihi, ataupun keluarnya mani dengan sebab yang lain-lain. Maka lazimahu, hukumnya jawab kepada in, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, wajib ke atas dia membasuh ataupun mandi jami'i badanihi, sekalian tubuhnya, ma'aniyati raf'il janabati, beserta dengan niat mengangkat hadas. Okey, yang pertama adalah kita sebut dah tadi tentang junub, iaitu hadas besar pada tubuh, sekalian tubuhnya adanya satu perkara iktibari yang berada pada tubuh dia yang menghalang daripada sahnya sembahyang. Dan sebab daripada janabah yang disebutkan di dalam kitab ini adalah mujama'ah, iaitu bersetubuh. Bersetubuh yang menyebabkan berlakunya hadas adalah tenggelamnya hasyafah di dalam faraj. Okey, sekalipun tidak keluar mani, apabila berlakunya tenggelamnya hasyafah di dalam faraj, maka mewajibkan mandi wajib. Mewajibkan mandi, mewajibkan mandi. Okey, ataupun berlakunya janabah terhadap dia, berlakunya hadas besar terhadap dia. Okey. Inna Allah la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu pada perkara yang hak. Okey. Hasyafah maksudnya adalah kepala zakar. Okey. Jadi sebagai contoh, kita buat contoh, kita andaikan ini adalah zakar, maka bahagian ini adalah dinamakan sebagai hasyafah. Bilakah wajibnya mandi? Apabila tenggelamnya hasyafah. Kalaulah dia hanya memainkan ataupun dia meletakkan kepala zakar dia tanpa tenggelam di dalam faraj, maka tidak wajib mandi. Okey, tidak wajib mandi. Apabila tenggelamnya kepala zakar ataupun tenggelamnya hasyafah, maka mewajibkan mandi sekalipun tidak keluar mani. Okey. Adapun bagi orang yang tak ada hasyafah, tak ada kepala zakar, sebagai contoh terpotong dan sebagainya, maka ditakdirkan, dibuat andaian, dibuat anggaran berapakah kadar hasyafah yang biasa
maka diletakkan pada qasbul zakat dia, batang zakat dia. Maksudnya dibuat anggaran lah qadar mana yang kebiasaan hasyafah. Okay, begitu. Sekalipun tidak keluar mani. Seperti yang mereka sebut tadi lah. Au khuruji maniyin, ataupun boleh juga berlaku janabah daripada keluarnya mani. Keluarnya mani mewajibkan mandi, mandi ni tidak kira lah sama ada keluar mani tersebut, orang yang keluar mani tersebut adalah lelaki ataupun perempuan. Okey, sama ada lelaki yang keluar mani ataupun perempuan yang keluar mani. Lelaki kalau keluar mani wajib mandi, jelas semua orang tahu. Perempuan keluar mani wajib juga mandi hadas. Okey, perkara ni pernah seorang sahabat bertanyakan kepada Rasulullah. Dia mulakan pertanyaan dia dengan ayat innallaha la yastahi minal haqq. Kemudian ditanya adakah perempuan wajib juga mandi sekiranya keluar mani? Maka Rasulullah jawab idza ra'atil ma, sekiranya dia nampak air, iaitu air mani. Maksudnya kalaulah seorang perempuan keluar mani daripada badan dia, tubuh dia, maka wajib juga ke atas dia mandi hadas. Keluar mani tersebut sama ada dengan cara tidur. Dia tidur kemudian mimpi basah menyebabkan keluar mani, maka wajib mandi. Au ghairihi, ataupun keluar mani tersebut bukanlah dengan sebab tidur, tetapi dengan sebab keluarkan dengan tangan. Sama ada tangan dia ataupun tangan orang lain dan sebagainya lah. Kalau tangan dia, maksudnya kalaulah dia mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, hukumnya haram. Wal'iyadzubillah. Tetapi kalaulah dia mengeluarkan mani tersebut dengan tangan orang yang halal bagi dia, sebagai contoh isteri dia yang mengeluarkan, maka hukumnya tidak haram. Maksudnya kalaulah isteri dia yang keluarkan mani si lelaki, si suami, dengan cara, bukan dengan cara tidur, dengan cara tangan dan sebagainya, maka wajib ke atas lelaki tersebut mandi. Okey. Lazimahu ghuslu jami' ibadatihi, wajib ke atas dia membasuh ataupun mandi jami' ibadatihi, sekalian badan dia. Jami' ibadatihi, sekalian badannya, dan betul juga dia wajib kenakan air pada setiap bulu yang berada pada tubuh dia. Sebelum ni pada masalah wuduk, kita bezakan di antara janggut yang tebal dan janggut yang nipis. Okey, maka kalau janggut tebal tadi kita sebut memadai dengan zahir. Tetapi kalau pada masalah mandi wajib dia kenakan air semua sekali. Wajib dia kenakan air semua sekali. Tebal ke nipis ke, ikutlah. Wajib kenakan air semua sekali. Dan begitu juga wajib untuk dia hilangkan semua perkara yang menghalang air daripada sampai pada tubuh dia, pada kulit dia. Ma'aniyati raf'il janabati, berserta dengan niat mengangkat hadas, mengangkat janabah. Okey. Selesai tentang wuduk dan mandi wajib. Cumanya pada sebab janabah yang disebut dalam kitab kita hanyalah dua, iaitu jima' dan keluar mani. Berbaki lagi ada perkara yang lain yang mewajibkan mandi, iaitu keringnya haid. Begitu juga keringnya nifas. Keringnya haid mewajibkan mandi, keringnya nifas mewajibkan mandi, dan satu lagi iaitu wiladah, beranak. Beranak mewajibkan mandi. Antara perkara yang newbies, orang yang mula belajar sentiasa banyak kali salah faham adalah mereka mengatakan bahawasanya wiladah adalah darah. Okey, jadi wiladah bukan darah. Darah adalah haid ataupun nifas. Okey. Selain daripada haid dan nifas keluar darah, secara mudahnya kita namakan sebagai istihadah. Adalah para ulama yang membezakan sedikit-sedikit, tapi hukumnya tak sama saja, iaitu hukum istihadah. Okey, wiladah bukan darah. Wiladah adalah beranak. Maksudnya apabila berlakunya proses beranak, maka wajib mandi. Tapi wajib mandi kerana wiladah hanyalah kalaulah dia beranak tu tidak keluar darah sedikit pun. Okey, keluarnya anak tak ada setitik pun darah. Maka sekalipun tak ada berlaku nifas terhadap dia, wajib juga dia mandi. Sebab apa wajib dia mandi? Sebab dia adanya berlakunya wiladah, berlakunya proses keluar anak daripada tubuh dia. Okey, maka wajib mandi kerana wiladah. Kalaulah lepas dia beranak tersebut keluar darah, iaitu darah nifas, keluar darah selepas mana kosongnya rahim daripada kandungan, keluar darah, maka darah tersebut dinamakan darah nifas. Selesai daripada nifas tersebut, maka dia mandi.
Orang tanya, dah mandi 2 kali dah tak? Mandi nifas sekali, mandi wiladah sekali. Adakah betul begitu? Maka jawapannya salah. Terhimpun pada dia banyak mana pun asbab mandi wajib, hanya sekali je mandi. Okey, dia mandi dengan satu niat tersebut, mandi mengangkat hadas, selesai lah. Okey, tak ada lah hadas pada dia. Tak kira lah banyak mana pun. Asbab berlakunya hadas terhadap dia. Dengan satu mandi, niat mengangkat hadas, selesai dah. Kewajipan terhadap dia untuk mengangkat janabah. Untuk dia solat lah. Okey. Kemudian, masuk lagi satu isu. Iaitu pada masalah wuduk dan masalah mandi, memadai dia mandi ataupun wuduk dengan menyelam. Okey, dia kapung dia ada sungai, ada parit, dia terjun, selam. Terselam semua anggota dia daripada hujung kepala hingga hujung kaki. Dia niat satu lahzah sahaja, selesai dah. Selama ada hadas kecil ataupun hadas besar, selesai dah. Tidak perlu pun dia tunggu tempoh yang kadar yang biasa orang berwuduk. Sebagai contoh, orang berwuduk, kita andaikan sahajalah. Kita andaikan orang berwuduk 3 minit sebagai contoh. Adakah dia perlu menyelang 3 minit baru dah dikira sah wuduk dia? Tidak. Dia menyelang, gelang semua sekali, dia niat, sah dah. Okey, asalkan dia niat tu ketika mana dia tenggelam semua sekali dah. Dia tenggelam semua sekali, dia niat, sah dah wuduk dia. Kalau dia niat mengangkat hadas besar, sah dah mandi wajib dia. Okey, selesai tentang wuduk dan mandi wajib. Ni secara ringkas lah ni. Sebab apa hamba sebut secara ringkas? Sebab masih lagi ada perkara-perkara lain yang boleh dibincangkan, tapi kita tinggalkan perbahasan tersebut. Kita hanya berpada dengan teks daripada kitab kita. Kemudian, faslun fi nawaqidil wudu'. Kita masuk pada perbahasan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kata pengarang kita, rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin rabbil alamin, wa yanqudul wudu'a, yang membatal akan wuduk, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu perkara yang keluar daripada 2 jalan, daripada salah satu min ahadis sabilain, daripada salah satu daripada 2 jalan, iaitu jalan al-qubuli awid duburi, jalan depan ataupun jalan belakang. Asalkan keluar sahaja sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang, ikut sukalah yang keluar tu apa. Yang keluar tu adalah perkara yang biasa seperti kecing dan sebagainya, ataupun yang keluar itu adalah perkara yang luar biasa seperti ulat dan sebagainya. Keluar ulat daripada jalan depan dia, keluar ulat daripada jalan belakang dia, ikutlah keluar apa sahaja pun, alamakan, di atas apa sahaja bentuk, di atas apa sahaja rupa, maka yang qudul wudu'ah, membatalkan wuduk. Okey, ikutlah keluar apa sekalipun. Keluar batu, keluar ulat, keluar buah, ikutlah keluar apa pun, semuanya membatalkan wuduk kecuali mani. Okey, di dalam mazhab kita Syafi'i, keluarnya mani tidak membatalkan wuduk tetapi mewajibkan mandi. Ada kesang tak? Adalah, ada sedikit kesang, tapi hamba tak bersebutlah perbahasan tu sebab sedikit panjang penerangan dia. Macam mana tidak batal wuduk tapi wajib mandi. Okey, hamba tak bersebut sebab memerlukan sedikit penerangan. Kemudian, wayang qudul wudu'a aidan zawalul aqli, dan membatalkan wuduk juga zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal dengan cara apa? Binaumin, hilangnya akal dengan cara tidur. Orang yang tidur, kita tanya dia 1 tambah 1, dia dah jawab dah. Okey, sebelum dia tidur, kita tanya kalkulus, dia boleh jawab. Tapi bila tidur, 1 tambah 1 pun dia jawab dah. Hilang dah akal dia. Au ghairihi, ataupun hilang akal dengan sebab-sebab yang lain. Dia ambil dadah ke, dia ambil ikutlah. Asalkan hilang akal dia, maka membatalkan wuduk. Illa, kecuali nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur yang mumakkinin maq'adatahu, yang tetap maq'adah, tetap papang punggung. Tetap papang punggung dia minal ardi, pada lantai lah. Okey, jadi yang asalnya semua tidur membatalkan wuduk kecuali tidur yang tetap papang punggung pada lantai. Okey, semua tidur membatalkan wuduk. Okey,
semua tidur membatalkan wuduk kecuali tidur yang tetap papan punggung pada lantai. Dalam sebuah hadis Nabi sebut al-ainan wika'us sahi faman nama falyatawadda. Mata ni, kedua mata adalah pengikat kepada lubang punggung. Faman nama falyatawadda. Sesiapa yang tidur hendaklah dia berwuduk. Okey. Kenapa para ulama huraikan kerana apa mata ni dikirakan sebagai pengikat pengikat lubang punggung, kerana apabila tidurnya, apabila tertutupnya mata, berlaku mazinnah khuruj syai', berlakunya ada sangkaan kuat keluarnya sesuatu pada punggung dia, sedangkan akal dia tak ada dah. Maka diberikan hukum keluarnya sesuatu pada mazinnah khuruj syai'. Okey, tu ringkas je lah, ada huraian yang panjang lagi. Okey. Jadi Nabi sebut faman nama falyatawadda, sesiapa yang tidur hendaklah dia berwuduk. Okey. Tu hadis yang pertama menunjukkan bahawasanya setiap tidur membatalkan wuduk. Okey. Kemudian ada hadis yang lain yang mana satu ketika ni para sahabat selepas mana solat maghrib dia tunggu Rasulullah untuk solat isyak, tetapi Rasulullah keluar lewat daripada rumah dia, yang menyebabkan para sahabat ni tunggu lama ni sehingga tertidur hatta tahfiqa ru'usahum, sehingga tersengguk kepala-kepala mereka tertidur. Okey. Kemudian Rasulullah keluar untuk solat isyak, para sahabat ni terus bangun untuk solat isyak tanpa berwuduk. Maka para ulama menghuraikan bahawasanya tidurnya para sahabat tersebut adalah dalam keadaan duduk yang tetap papan punggung. Bagaimanakah yang dikatakan duduk yang tetap papan punggung? Secara ringkasnya kita sebut, kalaulah dia nak ketuk, dia tak boleh. Kalau dia duduk atas kursi, kalau dia nak ketuk, dia kena akak sedikit punggung dia, barulah dia boleh ketuk. Okey, ataupun dia duduklah pada mana-mana pun, kalau dia nak ketuk, dia dah ketuk. Maksudnya dia kena akak dulu. Maka kalaulah dia berada pada keadaan tersebut, maka tidur dalam keadaan tersebut tidak membatalkan wuduk. Okey, jelas. Kemudian tidur membatalkan wuduk. Apakah makna tidur? Tidur ni keluar daripada tidur adalah nu'as, mengantuk. Okey, nu'as. Antara tanda tidur, antaranya adalah kalaulah seseorang itu bermimpi, sahih dia tidur. Okey, adapun kalau nu'as, dia hanyalah mengantuk, dia tak tidur lagi, tapi dia mengantuk. Contohnya dia mengantuk ni, dia masih lagi dengar sayu-sayu orang cakap. Dia pergi hari Jumaat, dengar khutbah Jumaat, mengantuk sangat, tapi dengar lagi sayu-sayu. Orang sebut amma ba'du dan sebagainya, dengar lagi sayu-sayu, tapi tak tahulah orang cakap pasal apa. Dia dengar sayu-sayu gitu je. Apakah dihukumkan terbatal wuduk? Okey, maka jawabnya tidak. Dihukumkan pada dia tu hanyalah nu'as, mengantuk. Okey, kalau tak dengar dah orang cakap benda, maka itu adalah tidur. Kemudian wayang qudul wudu'a, dan membatalkan wuduk juga massu qubuli au duburi adamiyyin minhu au min ghairihi bi batni ar-rahati au butuni al-asabi'i kabiran kana au saghiran walau waladahu walau maita. Kata pengarang kita juga, membatalkan wuduk juga adalah massu, menyentuh, qubuli au duburi adamiyyin, menyentuh qubul. Okey, menyentuh qubul, yang dimaksudkan qubul di sini adalah menyentuh qasbuz zakar, batang zakar, dan juga hasyafah. Adapun kalau disentuh bahagian telur, maka tidak membatalkan wuduk. Okey, hamba sebut dah, innallaha la yastahi minal haqq. Kita nak belajar. Jadi kalau disentuh, dia pegang telur tu sejam, tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan adalah dia sentuh batang zakar ataupun kepala zakar. Itu bagi orang lelaki lah. Adapun kalau bagi perempuan, bibir faraj. Au duburi adamiyyin, ataupun menyentuh dubur. Okey, dubur pula. Dubur, kalau kita belajar dalam kitab fiqh dalam masalah ni, yang membatalkan wuduk adalah lubang dubur. Halaqatid duburi, lubang dubur. Dia sentuh papang punggung, tidak batal. Dia peganglah hama mana pun, tidak batal.
Okey, yang batal wuduk adalah halaqatid duburi. Lubang punggung tersebut. Dia sentuh situ, barulah batal wuduk. Adamiyyin, anak Adam. Kalau dia sentuh hak monyet, dia sentuh hak lembu, dia sentuh hak kucing, panjang sentuh, dia pegang, tidak membatalkan wuduk. Minhu au min ghairihi. Dia sentuh hak dia ataupun dia sentuh hak orang lain. Kalau dia sentuh hak dia batal wuduk, dia sentuh hak orang lain pun batal wuduk juga. Batal wuduk sentuh tu lah. Bibatnir rahati, dengan perut tapak tangan. Batnir rahah au butunil asabi' ataupun hujung jari-jari. Yang membatalkan wuduk hanyalah kalau dia sentuh dengan batnir rahah. Batnir rahah, perut tapak tangan adalah gini. Dia ambil gini, tangan, kita buat gini. Kalau buat gini, ini dinamakan batnir rahah. Dan butunil asabi' ni gini. Okey, dia temukan hak ni. Maksudnya hak kena ni, ini dinamakan butunil asabi'. Okey, maksudnya kalau ibu jari, kalau batnir rahah ginilah hak bertemu ni. Kalau hak tepi ni, hafatayil asabi', tepi asabi' ni, hak ni tidak membatalkan wuduk. Sebagai contoh, dia pegang zakat dia gini. Tidak membatalkan wuduk sebab bukan batnir rahah, bukan juga butunil asabi'. Okey. Bukan perut tapak tangan dan bukan juga hujung jari. Okey. Dia pegang gini, maka tidak membatalkan wuduk. Kabiran kana aw saghiran. Sama ada dia sentuh tu kabiran balik kepada adami, bukan balik kepada kubul ataupun dubur. Sama ada manusia tersebut dewasa ataupun kecil. Okey, dia sentuh hak baby, batal wuduk. Dia sentuh hak orang tua, batal wuduk. Dia sentuh dewasa, batal wuduk. Dia sentuh hak kanak-kanak pun batal wuduk. Walau waladahu, sekalipun hak dia sentuh tu hak anak dia, baby dan sebagainya. Walau maitan, sekalipun mayat. Dia sentuh hak mayat. Okey. Sentuh hak mayat tanpa pelapik hukumnya haram. Tetapi kalaulah dia sentuh, batal wuduk dia. Bukan batal wuduk mayat. Mayat tak ada kaitan dah. Okey. Kemudian, wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila ha'ilin illa dhufuran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Okey. Sebelum hamba masuk tentang hak masalah bertemu dua kulit ni, hamba nak tambah sedikit lagi pada masalah tadi. Pada masalah mewajibkan mandi tenggelamnya hasyafah di dalam faraj, iaitu pada masalah wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Tadi tu maksudnya wajibnya mandi kerana janabah daripada sebab berjima'. Okey, diwajibkan mandi kerana berjima' apabila tenggelamnya hasyafah di dalam faraj, sekalipun ada pelapik. Sekalipun ada pelapik, dia pakai pelapik tebal 4 lapis sebagai contoh, tetap mewajibkan mandi wajib sekiranya tenggelam hasyafah di dalam faraj. Okey, sebab apa yang bersebut tu ada beza sikit kepada kita akan sebut lepas ni. Kemudian kita balik kepada perbahasan kita. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin. Bertemunya basyaratai, dua kulit. Okey, maksudnya kedua-dua kulit. Rajulin wa imra'atin, lelaki dan perempuan. Okey, jadi kalau bertemu kulit dan kuku, tidak membatalkan wuduk. Dia bertemu kulit dan rambut, tidak membatalkan wuduk. Dia bertemu kulit dan kulit dan kuku, kulit dan rambut. Ikutlah selain daripada kulit, tidak membatalkan wuduk. Kulit dan gigi, tidak membatalkan wuduk. Dia pegang gitu gigi bini dia. Okey, tidak membatalkan wuduk. Yang batal wuduk adalah bertemu kulit dan kulit. Rajulin wa imra'atin, kalau bertemu lelaki sama lelaki, sekalipun dengan syahwat, tidak membatalkan wuduk. Okey, bertemu lelaki dengan mukhannas, dengan pondang, dengan bapuk, sekalipun bapuk tu macam puang dah. Lelaki bertemu lelaki, maksudnya kulit lelaki bertemu dengan kulit lelaki, sekalipun lelaki hak dia pegang tu lawa ada puang lagi, tidak membatalkan wuduk. Ataupun puang dengan puang, sekalipun perempuan hak pegang tu, hak yang dipegang tu orang puang tu macam lelaki dah, semak daripada lelaki lagi, tidak membatalkan wuduk. Yang batal wuduk
adalah lelaki dan perempuan. Kabira ini yang besar kedua-duanya. Kabira ini di sini pada masalah membatalkan wuduk ni tidak disyaratkan baligh. Okey, besar di sini tidak disyaratkan baligh. Membatalkan wuduk sekiranya seseorang lelaki ataupun perempuan tersebut siapa dah hak syahwat, siapa dah hak, kalau orang tengok tu orang merasa syahwat, merasa terangsang. Okey, maka siapa dah, maka membatalkan wuduk. Okey. Dia pegang kanak-kanak sebagai contoh. Ada budak-budak, tapi budak-budak ni golek-golek orang tengok, maksudnya orang dok mari lagi, orang dok rasa lagi ni budak lagi, dok cerah. Maksudnya bolehlah dia pegang, maksudnya tidak membatalkan wuduk. Tetapi budak satu lagi ni besar dah sedikit, dok balik lagi. Tetapi kalau orang tengok tu ada dah keinginan nafsu terhadap budak-budak tersebut, maka sentuh membatalkan wuduk. Dikira kabir dah, dikira besar dah. Okey, sekalipun belum baligh. Ajnabiyaini, yang ajnabilah kedua-dua lelaki dan perempuan tersebut. Jadi kalaulah dia pegang mahram dia sekalipun ada syahwat, maka tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah dia sentuh ajnabi, orang yang asing, orang yang keluar, orang yang luar daripada lingkungan, daripada golongan yang haram dia berkahwin. Ajnabi, sekalipun tak ada syahwat, maka membatalkan wuduk. Siapakah mahram? Okey, kadang-kadang ada yang sebut muhrim kan. Muhrim tu sebenarnya adalah orang yang berada di dalam keadaan ihram. Tu muhrim. Yang lawan kepada ajnabi, sebutan dia mahram. Golongan ataupun orang yang kita haram bernikah dengan dia. Mahram kita ni ada 18 semua sekali. Okey, mahram kita ada 18 semua sekali. 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab susuan, dan 4 dengan sebab perkahwinan, berambil-ambilan. Okey, 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab radha'ah, 4 dengan sebab al-musaharah. Okey. Nak ingat dia boleh ngafal lah, boleh ngafal dalam Al-Quran. Surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhir ayat. Okey. Hamba nak sebut secara ringkas, yang diharamkan dengan sebab nasab adalah yang pertama adalah ibu. Ibu dan ke atas. Ibu kita dan ke atas. Nenek dan sebagainya. Tok Nyang, Tok Nyuk. Ni nisbah lelaki lah. Okey, kalau nisbah perempuan, terbalikkan saja. Okey, ibu dan ke atas. Kita setuhlah lama mana mak kita, Tok Nyang kita boleh bersalang dan sebagainya lah. Maksudnya dia mahram kita. Yang pertama adalah ibu. Yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan dan ke bawah. Maksudnya anak perempuan, cucu daripada anak perempuan, cicit daripada anak perempuan, sampai ke bawah. Dan yang ketiga adalah adik-beradik. Adik-beradik perempuan lah, akhwatikum. Adik-beradik perempuan. Maksudnya saya dan kakak saya adalah anak kepada mak ayah saya, sebagai contoh. Maksudnya dia kakak saya lah, ataupun adik perempuan saya. Maka itulah mahram. Kemudian ammah khalah, mak saudara daripada belah ayah dan mak saudara daripada belah mak. Okey. Kemudian yang keenam adalah banatul akhi, anak saudara, anak saudara perempuan. Sama ada anak saudara yang perempuan tu tersebut daripada adik-adik lelaki, adik-adik perempuan, tak kisahlah. Asalkan anak saudara daripada anak saudara. Okey. Kemudian banatul ukhti, anak saudara daripada belah perempuan. Tadi banatul akhi daripada belah lelaki. Bersilap sikit lah. Okey. Jadi 7 hamba sebut balik. Yang pertama adalah mak, yang kedua adalah anak perempuan, yang ketiga adalah adik-beradik perempuan, kakak ataupun adik. Kemudian mak saudara belah mak saudara belah ayah, anak saudara belah adik-beradik lelaki, anak saudara belah adik-beradik perempuan. 7. Boleh buka dalam Al-Quran je lah. Hurrimat alaikum ummahatukum ila dan susunlah ila akhir ayat. Kemudian 7 daripada sudut nasab tadi, 7 juga daripada sudut radha'ah. 7 daripada sudut nasab, 7 juga daripada sudut susuan. Okey. Mak susu, anak susu dan sebagainya, 7 yang tersebut tadi, jadi 14. Kemudian 4
daripada sudut perkahwinan. Musaharah disebut juga berambil-ambilan. Apabila berlakunya perkahwinan antara lelaki dan perempuan, maka adanya musaharah. Yang pertama adalah haram dengan sebab musaharah adalah isteri ayah. Isteri kepada ayah. Okey, bukan mak kita sebut dah tadi. Isteri ayah dengan masuk mak tiri ke, tok tiri ke, ikutlah sampai ke atas lah. Okey. Isteri kepada ayah. Ayah nikah dengan seseorang perempuan. Maka perempuan tersebut menjadi mahram kepada kita. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Ma nakaha aba'ukum. Kemudian yang kedua adalah menjadi mahram juga dengan sebab perkahwinan adalah ibu mertua. Wa ummahatu nisaikum. Ibu mertua yang kedua. Dan yang ketiga adalah menantu, isteri kepada anak. Apabila berlakunya perkahwinan di antara seseorang lelaki dan perempuan, maka maksudnya kita ada anak lelaki seperti itu, dia kahwin dengan seorang perempuan, maka menantu kita menjadi mahram. Kemudian yang keempat adalah anak tiri. Bintu zaujah. Anak tiri. Kemudian bila hailin, tanpa adanya pelapik. Kalaulah dia sentuh tersebut dengan adanya pelapik, maka tidak membatalkan wuduk. Sekalipun pelapik tersebut adalah nipis. Dia ambil tisu, dia maksudnya di antara kulit dan kulit adanya tisu. Maka dia sentuhlah lama mana pun tidak membatalkan wuduk. Illa zufra, kecuali kuku. Dia sentuh kuku tidak membatalkan wuduk. Sama ada kuku dengan kuku ataupun kulit dengan kuku. Sebab kita sebutlah tadi, yang membatalkan wuduk adalah bertemu kulit dan kulit. Au sya'ra, ataupun bertemu kulit dan rambut, ataupun rambut dan rambut. Ikutlah. Bertemulah lama mana pun tidak membatalkan wuduk. Au sinna, ataupun gigi. Fala yang kudud wudu'ah. Maka tidak membatalkan wuduk. Kemudian kita masuk sedikit lagi, iaitu babus solah. Ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Hamba masuk sedikit lagi. Babus solah. Faslun fi syuruti sihhati solah. Fasal pada menerangkan syarat-syarat sahnya sembahyang. Okey. Wa yushtaratu li sihhati solah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Dan disyaratkan untuk li sihhati solah, untuk sahnya sembahyang, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Okey, cuma pengarang kita sebut dengan yakin, tetapi memadai juga dengan zon yang kuat. Okey, mengetahui masuknya waktu dengan ghalabatiz zanni, dengan zon yang kuat. Okey. Jadi, pengarang kita sebut, disyaratkan untuk dikirakan sah sembahyang mestilah mengetahui masuknya waktu. Jadi, kalaulah dia sembahyang dalam keadaan dia tidak mengetahui sama ada adakah waktu solat sudah masuk ataupun tidak, maka hukumnya tidak sah solat tersebut. Okey. Hukumnya tidak sah solat tersebut. Dia bangun tidur tak tahu hukum apa, zuhur dah lagi. Maksudnya berlakunya syak. Zuhur ke tak pergi? Okey, boleh jadi zuhur dah, boleh jadi tidak zuhur lagi. Tak apalah, semayang je lah. Okey, maka hukum solat dia tidak sah. Okey. Aw ijtihadin aw ghalabatiz zanni. Okey, ni sebut dah hadis. Dia mengetahui masuknya waktu dengan cara ijtihad. Okey, dia tak ada jam, dia pun ijtihad dengan tengok matahari dan sebagainya. Dia ijtihad aku masuk dah waktu, maka sah dah solat dia. Aw ghalabatiz zanni, ataupun ghalib zan, ataupun berlaku ghalib zon. Antara bentuk ghalabatiz zanni yang kita pakai sekarang ni adalah antaranya waktu di telefon ataupun waktu pada nilah takwin solat tu. Takwin solat bukannya yakin. Yakin ni adalah tengok matahari. Matahari kedudukan ni macam mana? Hak tu hak yakin. Adapun takwin tu ghalabatiz zanni. Ataupun dia dengar azan, tu ghalabatiz zanni.
maksudnya waktu. Maka sekalipun ghalabatiz zanni, ghalib zon, kuat sangkaan, maka sudah dihukumkan solat dia sah. Kemudian kata pengarang kita, fa in shalla ma'asyakki lam tasihha salatuhu. Sekiranya solatlah seseorang tersebut berserta dengan syak. Syak ni 50-50. Masuk waktu dak lagi, masuk waktu dak lagi. 50-50. Boleh jadi masuk dah, boleh jadi tak masuk lagi. Lam tasihha salatuhu. Tidak sahlah akan solat dia. Wa yushtaratu aidan ma'rifatul qiblati. Yang disyaratkan juga untuk sahnya sembahyang mengetahui kiblat. Kalaulah dia solat dalam keadaan tidak mengetahui kiblat. Kiblat kat mana? Solat je lah, sembahyang je lah. Tak ijtihad pun, tak guna pun cara untuk mengetahui kiblat. Tidak sah solat dia. Okey. Wajib untuk dia solat menghadap ke arah kiblat sekiranya dia berada di hadapan Kaabah, mestilah secara yakin. Okey, secara yakin dan mestilah menghadap kepada ain Kaabah. Okey. Kalau dia jauh daripada Kaabah, maka berlaku perselisihan pendapat. Okey. Pendapat muktamad berlaku perselisihan pendapat. Ada yang kata perlu menghadap ke arah ain Kaabah juga. Okey, maksudnya kena tepatlah kiblat dia. Dan ada yang mengatakan memadai jihah Kaabah. Jihah Kaabah maksudnya arah Kaabah. Maksudnya kalaulah Kaabah berada pada arah utara, okey, utara sebagai contoh, utara gini. Okey, utara lawan dia selatan kan, timur barat. Okey. Dia Kaabah arah utara. Dia masih lagi menghadap ke arah utara sekalipun belok sikit-sikit. Okey, maka masih lagi sah solat dia kerana dia menghadap ke arah jihah Kaabah. Di dalam Al-Quran Allah sebut syatra fawalli wajhaka syatrul haram, syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Syatra para ulama ada yang menafsirkan dengan maksud jihad, arah. Okey, jadi kalau Kaabah arah utara sebagai contoh, dia menghadap masih lagi di arah utara, maka solat dia dihukumkan sah. Okey, kalau dia menghadap ke arah lain, Kaabah, kiblat dia utara, tiba-tiba dia hadap ke arah barat ataupun timur sebagai contoh, maka tidak sah solat dia. Okey, jadi pada masalah hadap ke arah Kaabah, ke arah kiblat, ada dua pendapat. Ada yang mengata mesti menghadap ke arah ain Kaabah, ada yang berpendapat memadai menghadap ke arah jihah Kaabah. Okey. Selesai. Ni serangkailah, masih lagi ada perbahasan yang lain. Kita tinggalkan untuk kita kejar untuk khatam. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Dan wajiblah untuk dikirakan sah sembahyang dia satrul aurah, menutup aurat. Okey, jadi sepatutnya ada perbahasan tentang aurat pula, tapi kita masuk dulu, kita baca dahulu. Bisatirin, dengan sesuatu penutup. Wajib dia tutup dengan sesuatu penutup. Tahirin mubahin, dengan sesuatu penutup yang tahir lagi mubah. Okey. Jadi kalaulah dia tutup aurat dia dengan kegelapan. Dia tutup aurat dia dengan kegelapan, maka hukumnya tidak sah. Okey. Dia malah nak pakai pakaian, dia tutup laku dia sembahyang. Tak ada seorang nampak. Cicak pun dah nampak kulit dia. Cicak pun dah nampak aurat dia. Adakah sah sembahyang dia? Tidak sah. Kerana dia bukan tutup aurat dia dengan satir, dengan satu penutup. Okey, dia tutup dengan kegelapan ataupun ikutlah. Dia tutup dengan dia masuk dalam bilik kuci bitu, tidak sah. Mestilah dia tutup aurat dia dengan sesuatu penutup. Ada jirim. Okey. Yang menghalang nampaknya warna kulit. Okey. Kemudian mestilah satir tersebut tahir. Okey, kalaulah pakaian yang dipakai tersebut ada najis, terkena najis, maka tidak sah. Dan mestilah juga mubah. Kalaulah dia pakai dengan sesuatu pakaian yang tidak mubah, sesuatu pakaian curi sebagai contoh, dia pakai baju curi, maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Dia solat dengan pakaian curi, hukumnya haram, tetapi solat dia masih lagi dihukumkan sah. Kemudian
Wayajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani. Okey, sebelum tu kita masuk tentang aurat sedikit. Wayajibu satrul aurati. Wajib menutup aurat. Okey, kita bahaskan tentang aurat di dalam sembahyang sebab kita pada perbahasan syarat sah sembahyang. Aurat di dalam sembahyang bagi lelaki adalah pusat hingga lutut. Okey, pusat hingga lutut. Pusat, bila kita sebut pusat hingga lutut, lutut bukan aurah. Lutut bukan aurat. Okey. Lutut adalah penyempurna kepada aurat. Dan wajib tutup pusat hingga lutut bukanlah sekalian lutut tetapi sebahagian lutut. Sebab lutut ni apabila kita sudah sampai dah tutup sebahagian lutut, maksudnya kita selesai dah tutup aurat. Lutut tu dikirakan penyempurna. Okey. Perkara ni adalah disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan sebagainya. Jadi kalaulah hamba sebut secara ringkas saja, kalaulah ditutup dah sebahagian daripada lutut, maka dihukumkan sah dah. Sudah dihukumkan dia menutup aurat. Okey. Lutut adalah penyempurna. Lutut bukanlah termasuk dalam aurat. Okey. Tapi bukanlah hamba khabar suruh, bukanlah bermakna kita nak galakkan semua pakai luar pendek. Tak. Okey, bukan begitu. Kita hanyalah nak menerangkan tentang di kefahaman yang lebih lagi lah, ataupun kefahaman yang lebih tepat, lebih terperinci. Okey. Kalau nak nas kitab, hamba boleh sebutlah benda ni. Hamba sebut ini sebab mungkin benda ni agak baru ataupun mungkin tak pernah dengar. Okey. Benda ni sebenarnya tak pelik pun. Banyak je dalam kitab sebut. Okey. Okey, tapi bukan bermaksud suruh pakai luar pendek dah ataupun suruh pakai luar 3 suku ke benda. Okey, hak comelnya tutup semualah. Dan ini adalah perbahasan aurat di dalam sembahyang. Okey, ada pun aurat di luar sembahyang kita akan sebut lepas ni. Okey, tu bagi lelaki. Bagi perempuan pula adalah sekalian tubuh kecuali muka. Dan ya ya. Okey. Adapun aurat perempuan di dalam sembahyang adalah sekalian tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Ni di dalam sembahyang. Tu aurat perempuan. Okey. Tu di dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang, okey, di luar sembahyang berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama. Mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i, aurat lelaki bersama dengan perempuan, maksudnya nisbah lelaki kepada perempuan sama juga macam aurat perempuan dengan lelaki, iaitu sekalian tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi pendapat yang difatwakan adalah pusat hingga ke lutut sahaja. Okey. Jadi sebab itulah kita tengok sebahagian asatizah ni cukup jaga dalam pakai lengan panjang, pakai seluar panjang dan sebagainya lah. Tidak mudah-mudah sebab memang ada pendapat yang mengatakan haram lelaki tunjuk badan dia dan sebagainya kepada ajnabi. Okey. Itu aurat di luar sembahyang. Tetapi ada satu lagi masalah iaitu haramnya lelaki tengok wanita tanpa hajah dan juga begitulah wanita tengok lelaki tanpa hajat. Okey, wajibnya ghaddul basar. Kemudian wayajibu raf'un najasati min ath-thawbi wal badani wal makani. Wajib menghilangkan raf'un najasati samalah juga dengan raf'ul hadathi. Ar-raf'u di situ dengan maksud al-izalatu, dengan maksud menghilangkan. Wajib mengangkat najis dengan maksud wajib menghilangkan najis. Samalah juga dengan masalah hadas, wajib mengangkat. Pada masalah menghilangkan hadas, mengangkat hadas dengan maksud al-izalah, dengan maksud menghilangkan. Minas thawbi wal badani wal makani, daripada pakaian, badan dan tempat. Okey, pada pakaian dengan maksud setiap apa yang bersambung dengan tubuh dia, itu pakaian. Wajib hilangkan najis pada setiap apa yang bersambung dengan tubuh dia. Wal badan jelaslah. Wal makan, tempat yang
dimaksudkan pada masalah hilangkan najis adalah tempat yang bersentuhan dengan tubuh dia ketika mana dia solat. Sebagai contoh, dia solat, dia sembahyang, dekat bawah dia tu ada tai kucing tapi tak bersentuh pun ketika mana dia sujud dan sebagainya, maka masih lagi solat dia dihukumkan sebagai sah kerana tidak bersentuh dengan tubuh dia. Okey, sekalipun bau tai kucing tu. Okey, ataupun tai kucing dilapik dengan tak apalah, begitu saja. Ada tai kucing tapi tak bersentuh hang pun, maka solat dia dihukumkan sah. Okey, kemudian yang terakhir, wayajibu 'alal qadiri an yusalli al-fardha qa'imah. Dan syarat sah yang seterusnya adalah wajib ke atas orang yang mampu. Wajib ke atas orang yang mampu an yusalli al-fardha qa'imah, untuk solat fardu secara berdiri. Okey. Jadi kalaulah orang tu tidak mampu untuk berdiri, boleh untuk dia solat secara duduk. Secara duduk. Itu yang pertama. Dan begitulah juga masalah yang kita sebutkan, wajib berdiri hanyalah pada masalah an yusalli al-fardha, pada masalah solat fardu. Jadi kalaulah solat sunat, boleh untuk dia solat secara duduk, tetapi dia hanyalah mendapat nisfu ajril qa'im. Dia hanyalah mendapat separuh daripada ganjaran, daripada pahala orang solat secara berdiri. Okey, ni sekiranya dia tidak mampulah, yang sekiranya pada masalah solat sunat. Okey, jadi kita masuk pada masalah wajib berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang tidak mampu, dia boleh untuk duduk. Okey. Orang yang tidak mampu boleh untuk dia duduk hanyalah sekiranya dia tidak mampu berdiri. Okey, dia tidak mampu berdiri, maka dia bolehlah untuk duduk. Okey, kalau dia mampu untuk berdiri seketika sahaja. Okey, dia kalau nak berdiri sekejap dia boleh diri. Tapi kalau nak berdiri lama tak boleh. Maka wajib ke atas dia berdiri sekadar mana yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan begitu juga tak apalah, tak mari. Maksudnya kalaulah dia hanya mampu berdiri seketika, tak boleh dia nak pergi sembahyang tu terus duduk. Dia mestilah berdiri terlebih dahulu sekadar dia mampu, kemudian barulah dia duduk. Okey. Itu pada masalah dia tidak mampu berdiri. Dan begitulah juga bagi orang yang dia solat, kalau dia nak berdiri tu boleh, tetapi sebagai contoh nak duduk, nak rokok, nak sujud tak boleh. Maka tidak boleh untuk dia tinggalkan rukun berdiri. Okey, sebab ada sebahagian orang dia tidak mampu untuk rokok dan sujud dan sebagainya, dia terus solat secara duduk. Adakah sah solat dia? Tidak sah, kerana dia masih lagi mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri, dia kena berdirilah duduk. Pada rukun yang dia tidak mampu untuk datangkan, barulah dia datangkan dengan gantian. Okey, berdasarkan hadis Rasulullah sebut kepada Imran bin Husain, "Salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala jambi." Okay. Imran bin Husain ni datang bertemu dengan Rasulullah mengadu bahawasanya dia ni penyakit bawasir, penyakit buasir. Okey, adakah boleh ada keringanan untuk dia? Maka Rasulullah kata salli qa'ima, mu kena mayan diri. Okey, Rasulullah tak kata dah tak apa duduk kalau sakit. Tak. Mu kena mayan diri. Jadi pertama dia kena buat sekadar mana yang dia mampu terlebih dahulu. Okey. Untuk sesi bacaan kitab kita mungkin sekadar tu sajalah untuk malam ni. Furudus solah kita sambung pada esok lah insya-Allah. Jadi sebelum hamba tutup, hamba jawab pada soalan yang ditanya terlebih dahulu. Soalan yang pertama, qaid tidak keluar daripada hak kepala itu adakah hanya pada rambut sahaja atau merangkumi rambut dan kulit? Merangkumi rambut dan kulit. Oh, merangkumi semualah, sebab pada masalah sapu kepala yang dituntut adalah mashur ra'si, sapu kepala. Okey. Yang dituntut pada masalah rukun wuduk tersebut adalah sapu kepala. Jadi memadai sapu kepala adalah sapu kulit kepala ataupun sapu rambut kepala. Okey, jadi kalau dia sapu kulit tapi bukan kepala, tidak sah lah. Ataupun dia sapu rambut tapi keluar dah daripada hak kepala, maka tidak sah. Okey, jelas kan? Kemudian
jika ambil wuduk dalam sungai, sah ke? Sebab bukan ke tak cukup satu rukun, iaitu tertib. Okey. Masalah tertib, dia pada tertib ni, pada masalah tenggelam, di masalah dia menyelam, maka dinamakan, hamba lupa istilah dia secara tepat, tertib takdiri ataupun tertib idhafi ataupun tertib hukmi. Lupa istilah dia, tapi hukum dia sama sajalah. Maksudnya tertib pada ketika itu dihukumkan secara hukum sahaja, iaitu dia berada pada hukum tertib. Okey, begitu. Dia dikira buat secara sekaligus. Okey, hukumnya sah. Begitu. Istilah dia hamba lupa, mungkin lepas ni boleh cek balik lah. Okey. Pegang rambut ajnabi guna telapak tangan, adakah batal wuduk kita? Tidak batal wuduk, kerana yang membatalkan wuduk adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemu dua kulit. Kalau bertemu kulit dan rambut tidak membatalkan wuduk, dia peganglah lama mana pun tidak membatalkan wuduk. Ataupun bertemu kulit rambut dan rambut tidak membatalkan wuduk. Okey, tapi bukan nak kata boleh pegang. Okey, maksudnya kalau ajnabi ada hukum yang hukum ikhtilat dan sebagainya lah. Okey, kita nak kata pada masalah tidak membatalkan wuduk. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, sekadar sahajalah apa yang sempat untuk kita kongsikan pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah daripada Dia yang bersendirilah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Berserahkan kepada pengurusi majlis kita lah. Baik, jazakallah khairan diucapkan kepada Ustaz Salahuddin bin Namli atas perkongsian pada hari ini bagi sesi yang ketiga daripada kitab Risalah Al-Jami'ah. Okey, jadi ana rasa cukup sekadar itu saja untuk sesi pada petang ini. Jadi harapnya semua peserta dapat mengambil ibrah dan dapat menghilangkan rasa kemusykilan seandainya ada kemusykilan yang berlaku sebelum ini. Jadi harapnya semua dapat fahamlah dan mengambil ibrah daripada sepanjang sesi ini berlangsung. Jadi anda rasa sekadar itu saja untuk sesi petang ini. Anda mohon maaf seandainya saat ada segala kekurangan sepanjang anda mengendalikan majlis ini pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, anda tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja daripada ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Israel.